tak dapat. Tentang agama pun tak tahu, sembahyang pun tak, apa pun tak, bertudung pun tak. Masih lagi macam betul. Macam Kristian masih lagi pakai skirt pendek. Tak ada macam biasanya Islam ni dia suruhlah kan tutup aurat apa kan. Sembahyang pun tak. Jadi saya cakap apa makna saya Islam? Yeah. Tak ada makna dalam hati lah saja. Saya mencari sendiri kenapa macam ni ya saya cakap. So saya rasa macam sedih jugalah saya cakap. Maksud saya kahwin ni semata-mata ada orang yang bimbing lah macam tu kan. Tapi tak ada pula. So macam tu saya macam tak ada makna. So hidup macam tu sampailah berapa tahun. Tidak, Fan, boleh tunjuk dekat rumah kau kat depan. Nanti aku pusing. Dia pusing dekat rumah kau nanti kan. Okey. Kau tunjuk dekat mana Nanti baru aku hantar Baina. Dia mana terus. Okey. Lepas tu saya rasa bila saya tahu dia main kayu main kayu kayu tiga lah macam tu. So saya sini kanan, Fan. Ya masuk sini. Saya pun masuk sini juga. Sini. Irfan tak tengok depan rumah Irfan. Oh dia coket Coket. Lepas tu dia main kayu tiga. So saya tak tahan lah macam ni, tak boleh lah. Saya cakap saya pun tak ada macam terhimpit lah macam penghidupan saya. So akhir kata tu kami berpisah. Masa tu saya bawa lah anak-anak. Terus lagi. Ini masuk. Oh masuk sini. Ni boleh teruskan kan cerita ni? Boleh. Teruskan je. Lepas tu nanti kita pun mesti nak ambil sampai 12.30 baru datang kau lah. Okey. Di mana kedai sini? Chia Trading. Chia Trading tempat kau? Mana? Kalau tu tuan rumah. Apa ni? Kedai bincik. Chia Trading. Kau duduk sini? Saya sana. Saya sebelah jalan satu. Rumah satu. Oh, Chia Trading tadi apa? Tuan rumah. Tuan rumah. Tuan rumah? You nak sewa bilik jadi dia. Oh, itu tauke kah? Itu taiko. Oh, dia bagi sewa rumah ya. Dia bagian sewa rumah. Chia Trading. Okay. Ini macam tempat anak aku je ni. Apa ni? Anak aku berjalan depan tu. Anak kau? Menantu. Menantu. Ke mana sini? Ya, tu yang jual soto tu apa bawa bakso? Menantu saya tu. Mana tu? Ni Plaza GM kan depan tu. Di dalam. Menantu saya di luar. Di luar. Boleh kita makan bakso situ nanti. Lain kali singgahlah. Menantu. Dia jual kuih ujung sana satu leret tu, satu barisan tu dorong punya. Kali setiap pergi sana je makan. Kita makan bakso. Itu sebenarnya kereta kancil tu dorong parking kat situ. Sayang, tu kan. Ni orang tutup hari Ahad. Ini. Ini 3 tempat ni. Ada 3 kan? Wah, pandai menantu kau berniaga. Ya, dong duduk atas. Anaknya ni, tolong, sekali tak? Anak saya kerja. Dia kerja scalp holder. Irfan mana rumah? Kat mana? Terus lagi. Di tengok balai polis. Balai polis sana, terus sana. Betul, boleh. Nanti kalau lain kali senang mau datang. Pergilah makan sana, Irfan, makan bakso. Tolong Baina punya menantu. Makan, kita bagi tahu siap Baina, orang tahu tu semua. Panggil Ustazah Baina. Sekarang Baina buat apa? Tak ada buat apa-apa. Sekarang saya part time di situ lah mengajar. Sekarang mengajar lah? Mengajar di Perkim. Part time lah. Memang bagus kalau yang mengajar ni orang Malaf, dia lebih pandai, lebih tahu masalah kan. Itulah bilang Ustaz. Sini balai polis. Mana satu? Kanan ni balai polis? Sini. Ni? Itu 2. Sini. Ni back you. Pintu yang ni. Sini. Sini. Itu atas. Senang mana kali boleh je. Kita tengok bawah sini ada gerai mamal. Sini tempat Irfan nak makan. Okey, kita teruskan. So Baina, apa cerita lepas tu? Lepas tu dipendekkan cerita, dia akan berpisah lah. Berpisah. So saya Baina jaga anak 2. Mana ada anak 2? Anak saya 6 orang lah. Kau kata dah ada anak 2 orang. Itu time tu. Yalah, kau bawa kedai kopi sana berhenti. Lepas tu boleh. Saya masuk. Saya merantau ke Kota Kinabalu pertama, tempat adik saya. Okey. Di sana saya duduk dengan anak adik saya. Saya jual semua barang saya. Berpisah tapi tanpa surat. Sebab suami tak mau lepaskan. Di tepi saja. Ayang, kau tak apa aku sini parking tepi lah sana. Tak apa, parking tepi boleh keluar kat sana.
Tak apa, kita ada banyak masa. Baina pukul 1 dia punya kelas. Saya masuk bilik air. Boleh tunggu sekejap. Okey, bagus. Sini kah? Kita pergi toilet je. Wah, okey lah. Lepas tu saya merantau pergi Kota Kinabalu, tempat adik saya duduk sana. Saya jual barang semua, saya jual. Lepas tu saya bawa anak-anak lah. Lepas tu anak dah berapa orang dah? Dia 6 orang lah dah suruh. Dah 6 orang lah? Masih bisa? Yalah. Setahun satu kau? No, tak. Tak adalah setahun sekali. Dah setahun satu. Saya berpisah pun umur masa tu 30 kan? 30 ke 40. 6 orang anak dah? 6 orang anak dah. Allahuakbar. Tapi sekarang semua dah besar dah. Masing-masing punya Di Sabah? Di sini? sini semua. Sabah, satu orang satu di Sabah. Dia kerja dengan Timbalan Kota Menteri. Semua dah besar dah? Dah besar dah semua. Satu si yang last tu, yang bongsu. Dia baru habis ambil pelajarannya, degree kan. Semua dah kahwin dah? Semua dah kahwin dah. Alhamdulillah. Jadi lepas tu berpisah. Lepas tu saya duduk KK. Tak sama lah, 2 tahun sejak. Lepas tu saya pindah ke sini. Rantau nak cuba nasib kat sini. Sini ada orang kenal di Kuala Lumpur? Adalah kakak saya. Lepas tu berpisah. Nak balik keluarga pun tak boleh lagi. Sampai orang tua meninggal, ayah saya masih tak terima saya tau. Ya. Dia tak mau bertegur dengan saya. Itu yang saya sedih lah. Macam mana tu ya? Tapi masa tu saya sudah Islam. Maksudnya? Saya tak bertegur siapa pun dengan bapa saya. Kalau dia tak mau. Kalau yang penting dengan Baina yang putuskan. Kalau putuskan Tak adalah saya putuskan. Itu je lah. Dia meninggal pun tak bertegur siapa. Tak Jadi itu yang saya sedih, macam rasa berdosa besar sangat. Maksud saya berkahwin dengan dia tu ada yang bimbing lah kan. Tiba-tiba jadi macam tu. Yalah. Keluarga buang, dia pun sudah macam kami sudah berpisah. Lepas tu saya merantau lah, bawa anak-anak semua saya bawa. Saya tak tinggal pun satu. Saya bawa, saya memang ada pengalaman dalam pergigian. So sampai sini saya cari kerja dapat kerja, saya kerja. Masa tu saya tak masuk kelas lagi. Saya kerja, cari rumah, kerja. Kawan bagi nasi. Rezeki deh. Lepas tu saya kerja sambil terus anak sekolah lah, macam tu lah. Lepas tu anak-anak dah besar. Okay. So banyak kawan panggil juga lah. Dia cakap pergilah belajar dekat Perkim tu. Saya cakap Perkim tu kat mana? Di mana Perkim tu? Kakak yang datang sini Islam ke tidak? Saya. Kakak saya. Yang datang di Kuala Lumpur. Islam dah masuk Islam dah. Oh, kakak dah masuk. Dah masuk Bukan Islam. Baina bukan orang yang pertama ke? Bukan orang pertama. Dia kahwin, dia masuk Islam juga. Tapi tak ada tentangan pula. Aku pelik pula aku. Aku pelik. Siapa yang mungkin adik-beradik nombor berapa yang masuk Islam? Siapa yang pertama? Masuk Islam. Yang pertama? Mungkin kena saya sekolah kan, sebab kakak saya tak sekolah tinggi. Dia sekolah, sebab bapak saya tu tujuannya nak saya sambung sekolah pergi Filipina nak ambil bagian nursing. Tapi saya dia mungkin harapan sikit pada mungkin harapan lah. saya sama mungkin bapak saya sakit hati sangat lah. Mungkin sampai dia tak nak bertegur apa semua. Dia Baina nombor 2 adik-beradik? Nombor 2. Ya, ini yang atas kakak lah. Kakak. Kakak masuk Islam bila? Selepas Baina? Dia masuk Islam dulu. Oh, tapi dia masuk Islam dia tak marah? Dia tak marah. Itu yang saya pelik tu. Tapi Baina masuk. Adik-beradik berapa orang masuk Islam? Kami masuk, semua yang masuk Islam. 10 orang tu? Ya. Satu orang meninggal, 9 orang. Ya, satu persatu. Tapi secara sembunyi-sembunyi, pelan-pelan. Semua sembunyi. Adik saya yang bungsu tu pun sembunyi-sembunyi. Sampai bapak meninggal pun dia tak tahu anaknya mana. Ya. Mak saya okey sikit daripada ayah saya. Mak ada lagi? Mak tak ada, semua dah meninggal. Dia adik-beradik je lah. So kami masing-masing bawa diri lah. Lepas cerita panjang sangat. Tak apa.